Kisah yang kedua, apabila datang seorang sahabat Nabi. Ini semua cerita hajat yang tak ada kena-mengena dengan Rasulullah pun, tapi tetap Nabi tunaikan hajat itu tadi. Kita kan kalau ada orang yang berhajat dengan kita itu kan maknanya apa? Yang kalau rapat dengan kita atau seumpamanya kan. Tetapi Nabi telah tunjukkan dia punya akhlak dia adalah dengan keadaan selesaikan hajat seseorang. Jadi sahabat Nabi ni datang, kata dia, ya Rasulullah, saya ni nak pergi perang, tapi makanan tak ada, kenderaan tak ada, kelengkapan tak ada. Boleh tak selesaikan masalah saya, ya Rasulullah? Nak pergi perang, barang tak ada, makanan tak ada, kenderaan tak ada. Kata Rasulullah, okey. Jadi Nabi cek dekat rumah. Cek dekat rumah, tiga-tiga tu tak ada. Makanan tak ada, kelengkapan tak ada, dan kemudian kenderaan pun tak ada. Akhirnya Nabi kata, tak apa, kita jumpa dengan satu orang sahabat, mungkin dia boleh tolong. Jadi Nabi pun pergi jumpa dengan sahabat yang pertama ni, dengan sahabat yang berhajat tadi itu. Nabi kata, kamu ada apa-apa tak keperluan yang boleh diberikan kepada sahabat kita sebab kita nak pergi perang? Kan kalau contoh bahasa kita, tuan-tuan, bahasa kita nak faham apa dia. Rasulullah boleh saja cakap, yang nak pergi perang kau, yang dah tak ada barang tak payah pergi perang, gitu kan? Maknanya kelengkapan dah tak ada, khalas, tak payah pergi perang. Tapi Nabi tetap tunaikan hajat. Itu mahal. Sifat yang dibawakan oleh Sayyidina Ali tadi, ya ajaban li rajulin muslimin yaji'uhu akhuhul muslimu fi hajatin fala yara nafsahu lil khairi ahla. Dia tak nampak diri dia, dia tak nampak keperluan hebat dia, tapi apa dia diharapkan bahawa dia dapat segerakan untuk menyempurnakan hajat seseorang saudaranya tadi. Jadi Nabi pergi, sahabat yang pertama tadi, sahabat yang pertama kata, ya Rasulullah, saya tak ada. Maknanya sahabat yang Nabi pergi pun susah juga. Makanannya tak ada, kenderaannya tak ada, dia punya kelengkapan perang pun tak ada. Akhirnya kata sahabat yang pertama tadi, kata dia, ya Rasulullah, tunggu sekejap. Apa kata kita pergi jumpa dengan satu orang sahabat yang lain, sahabat yang kedua. Sahabat yang kedua ni, ya Rasulullah, dia sakit dan dia tak boleh pergi perang. Dalam waktu yang sama, dia ada semua tadi tu, makanan dah sedia, kelengkapan perang dah ada, kenderaannya dah ada. Kita pergi ke sana. Akhirnya Nabi pergi. Nabi pergi dengan sahabat yang pertama, dengan sahabat yang berhajat. Pergi jumpa dengan sahabat yang kedua. Nabi pun cerita satu persatu. Cerita, kemudian sahabat yang kedua ni tadi apa? Ya Rasulullah, semua yang saya ada tu saya ada. Yang diminta saya ada, diberikan. Setelah diberikan itu, Nabi sebut terima kasih. Nabi sebut terima kasih kerana tunaikan hajat. Sahabat ni pula kata, terima kasih ya Rasulullah sebab menjadi wasilah bahawa kelengkapan itu mampu digunakan dalam peperangan.